Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Pergi ke kota membeli permata sehingga sebentar di hujung jalan. Aufan Akia binti Esofan nama saya. Dengan penuh hormat saya mulakan perkenalan. Saya berumur 11 tahun dan merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Peringgi. #SKP. Kod sekolah saya ialah MBA 2015. Pada waktu lapang, saya gemar membaca buku dan bermain badminton. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang tukang masak. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi mengenai sebuah novel yang saya pernah baca, iaitu novel yang berjudul Si Penjimat atau Si Pemboros. Novel remaja hasil kolaborasi penulis Ain Maisarah dan Haziq Ridwan ini bukan sekadar buku cerita fiksyen kosong semata-mata. Ia sangat sesuai untuk remaja kerana gaya bahasanya yang santai dan mudah difahami. Novel hasil terbitan syarikat Blim Book ini diterbitkan pada tahun 2025. Novel setebal 118 halaman ini mempunyai sisipan kandungan sebanyak 10 bab. Novel ini juga syarat dengan pengajaran dan mesej sosial yang ingin disampaikan penulis. Penulis ingin mendidik pembaca muda tentang perbezaan antara keperluan dan kehendak melalui plot yang santai dan humor. Pembaca dibawa melihat kesan buruk daripada sikap boros dan manfaat menjadi seorang yang berjimat cermat. Ayo bersama kita mengamati dan mendalami lagi cerita ini dengan lebih dekat. Novel ini mengisahkan tentang seorang remaja yang bernama Nina Jurina yang pantang melihat papan tanda potongan harga automatik tanda penyakit boros dalam dirinya. Semua jenis kasut hendak dibeli, semua jenis beg hendak dimiliki. Padanya membeli itu terapi. Padahal status sebenar beliau hanyalah seorang remaja yang berumur 15 tahun dan tiada pendapatan sendiri. Memandangkan Nina merupakan anak ahli perniagaan yang berpangkat datuk, maka wang bukanlah isu yang menyekatkan. Guna sahaja kad kredit, segala barangan pasti boleh dibeli tanpa had. Pada suatu hari, ayahnya Datuk Syukri tergerak hati untuk menyemak bil kad kredit milik Nina. Alangkah terkejutnya beliau apabila mendapati anaknya berbelanja sehingga mencecah RM10,000 dalam sebulan. Maka hukuman sekatan ekonomi dikenakan. Kad kredit Nina ditarik balik. Nina dipaksa tinggal bersama makciknya. Makcik Suhada yang terkenal dengan sifat tangkai jering. Apabila seorang yang boros perlu tinggal dengan individu yang amat berjimat cermat, Nina terasa dunia macam hendak kiamat. Apakah yang bakal terjadi kepada Nina? Jika ingin mengetahui jawapannya, bacalah novel ini. Ada banyak tip disisipkan di dalamnya. Ianya boleh membantu remaja supaya mengawal kehendak yang paling penting, berpada-pada apabila berbelanja. Hidup dalam kemewahan bukanlah satu tiket untuk ibu bapa alpah dengan tanggungjawab mereka untuk mendidik anak-anak. Justru novel ini juga ada menitik beratkan nilai keprihatinan ibu bapa dalam mencorakkan masa depan anak-anak dengan lebih baik. Pada pendapat saya, gaya penulisan karya ini sangat menarik. Penggunaan bahasa yang digunakan memudahkan pelajar seperti saya untuk membaca kesudahan karya yang dihasilkan ini. Bahasa yang digunakan juga sangat dekat dengan jiwa anak-anak remaja.
Kesimpulannya, buku kecil yang mudah dibawa ke mana-mana ini mempunyai banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar. Terutamanya kepada pembaca bergolongan remaja. Sekian, terima kasih.